Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulfikri bin Zainal Rashid daripada Keusahawanan Grup 5 dan ingin bercakap tentang strategi entrepreneurship of Farm Fresh Berhad. Industri pemakanan dan minuman merupakan antara sektor yang paling penting dalam menjamin keselamatan makanan sesebuah negara. Dalam video komentar ini, kami akan membincangkan hasil industrial talk bagi kursus Strategic Entrepreneurship yang menampilkan sebuah syarikat tempatan yang berjaya mencipta nama di peringkat nasional, iaitu Farm Fresh Berhad. Farm Fresh diasaskan oleh Loy Tuan E pada tahun 2009 dan dikenali sebagai peneraju dalam pengeluaran susu segar tempatan. Melalui video komentar ini, kami akan mengupas latar belakang syarikat, strategi keusahawanan serta faktor kejayaan Farm Fresh sebagai sebuah organisasi yang mampan dan berdaya saing. Untuk latar belakang syarikat Farm Fresh pula, Farm Fresh Berhad merupakan salah sebuah syarikat tenusu dan minuman berkhasiat yang berpangkalan di Malaysia. Menariknya, pasal syarikat ini, pengasas Farm Fresh iaitu Loy Tuan E tidak mempunyai latar belakang dalam bidang peternakan langsung pada awalnya. Tetapi apa yang membuatkan beliau ini berjaya mewujudkan syarikat yang tenusu yang terkenal di Malaysia adalah dari segi pengalaman beliau dalam sektor pembuatan dan pembungkusan telah menjadi kelebihan strategik dan dalam membangunkan sistem logistik dan rantaian bekalan yang cekap. Beliau juga mendapat idea untuk menubuhkan syarikat Farm Fresh ini bermula apabila beliau menyadari bahawa kebanyakan produk susu di pasaran Malaysia seperti Dutch Lady dan Good Day dihasilkan daripada susu tepung yang diimport dari luar negara. Apabila beliau mengetahui masalah ini, beliau telah terdorong untuk memperkenalkan konsep susu segar di mana dia dihasilkan secara tempatan. Walaupun begitu, terdapat keraguan terhadap kesesuaian penternakan lembu tenusu di Malaysia serta iklim tropika yang dihadapi oleh Malaysia. Namun begitu, keraguan masyarakat ini dia terbukti salah apabila syarikat beliau menjadi salah satu syarikat tenusu yang terkenal di Malaysia. Seterusnya, syarikat Farm Fresh ni dia mempunyai visi, misi dan objektif. Okey, misi Farm Fresh ni sebenarnya mereka nak jadikan antara penyedia utama untuk produk tenusu dan minuman berkhasiat yang berkualiti. Pada masa yang sama, Farm Fresh ni juga sangat menekankan aspek kelestarian dan nak cipta nilai jangka panjang bukan saja untuk pengguna tapi juga untuk komuniti dan alam sekitar. Untuk misi pula, Farm Fresh ni memilih pendekatan kawalan penuh terhadap rantaian bekalan mereka. Maksudnya, proses pengeluaran dikawal dari peringkat ladang sehinggalah produk sampai ke tangan pengguna. Cara ini penting untuk pastikan produk sentiasa segar, selamat dan berkualiti secara konsisten. Selain itu, Farm Fresh ni juga ia memberikan perhatian serius terhadap kebajikan haiwan. Malah, mereka ni merupakan syarikat tenusu pertama di Asia yang berjaya menerima persejilan Certified Human, iaitu satu pencapaian yang menunjukkan komitmen mereka terhadap amalan peternakan yang beretika. Dan akhir sekali untuk bahagian ni, iaitu dari segi objektif, syarikat Farm Fresh ni berusaha untuk mengurangkan kebergantungan Malaysia terhadap import produk tenusu. Melalui pengeluaran tempatan yang berkualiti, syarikat Farm Fresh ni turut menyumbangkan kepada keselamatan makanan negara dalam jangka panjang. Seterusnya ialah strategi keusahawanan. Salah satu strategi utama yang digunakan oleh Farm Fresh ialah model integrasi menegak yang dikenali sebagai konsep glass to glass. Melalui strategi ini, Farm Fresh mengawal setiap peringkat proses pengeluaran termasuk penternakan, pemprosesan susu, pembungkusan dan pengedaran. Kawalan penuh ini membolehkan syarikat mengekalkan kualiti produk yang tinggi, mengurangkan kebergantungan kepada pembekal luar serta memastikan penghantaran yang lebih pantas. Dalam sesetengah kes, produk susu Farm Fresh boleh sampai ke pasaran dalam tempoh 48 jam. Satu
Ini adalah satu pencapaian yang jarang berlaku dalam industri tenusu. Okey, untuk pastikan kekayaan jangka panjang, Farmfresh kena besarkan lagi projek agro pelancongan macam The Arch. Kenapa? Sebab bila kita bawa pengguna masuk ke ladang, mereka bukan sekadar tengok lembu, tapi mereka bina hubungan emosi. Bila pelanggan dah nampak sendiri depan mata macam mana satu susu diproses, trust tu jadi lain macam. Kepercayaan itulah aset paling mahal dalam bisnes. Seterusnya kita kena masuk ke sekolah pula. Kerjasama dengan institusi pendidikan melalui program susu sekolah ni sebenarnya strategi serampang dua mata. Sambil kita buat CSR untuk komuniti, kita sebenarnya tengah buat brand awareness peringkat akar umbi lagi. Kita nak budak-budak ni kenal dan sayang jenama kita sejak kecil lagi, supaya nanti mereka besar, Farmfresh tetaplah menjadi pilihan utama diorang. Akhir sekali, Farmfresh kena pau semua pasaran premium. Sekarang orang dah makin gila dengan health conscious. Jadi keluarkan lebih banyak produk macam susu bebas lactose atau minuman yang proteinnya tinggi. Tak payah pun lawan harga murah dengan brand biasa ni. Kita tawarkan produk yang selesaikan masalah kesihatan mereka. Bila kita main dalam pasaran niche, orang perlukan ni, margin untuk kita pun boleh lebih naik, lebih tinggi. Kesimpulannya, perjalanan Farmfresh berhad menunjukkan bagaimana gabungan visi yang jelas, strategi keusahawanan yang berkesan dan komitmen terhadap kelestarian mampu membentuk sebuah syarikat yang berjaya. Kejayaan Farmfresh bukan sahaja bergantung kepada kualiti produk, tetapi juga kepada faktor seperti integrasi rantaian bekalan, kebajikan haiwan, pemberkasaan komuniti dan kepimpinan yang berwawasan. Dokumentari ini membuktikan bahawa Farmfresh merupakan contoh organisasi tempatan yang berjaya mencipta nilai ekonomi dan sosial secara seimbang. Sekian, terima kasih.